Putus Sibau guys. Putus Sibau. Nama tempat dia Putus Sibau. Sini anda tengah training. Lampu kita pakai lampu main 6,500 sikit. So dengan kita letak daun ketapang. Sebab apa kita letak daun ketapang guys? Sebab dia macam 2 hari sekali kita tukar air. 2 hari sekali tukar air. pH dia cepat drop. Dalam seminggu 3 kali kita tukar air. Nampak guys Putus Sibau ni. Oh, handsome ni guys. Nampak? Putus Sibau. Yang antara yang cantik lah. Yang antara yang cantik guys. Kita pakai lampu banyak untuk dia ni. Ada kita pakai tembak di atas dan tembak daripada tepi. Tu dia guys. Chili red daripada Putus Sibau. Super red daripada Putus Sibau. Jom kita tengok dekat-dekat dayung dia yang panjang, ekor dia yang kembang keras tu. Yang handsome padu tu. Jom tengok dekat-dekat guys. Okay guys, dia datang dengan tentra ikan tentra. Color biru, purple, hijau. Biru dah 2 ekor tak nampak sangat biru tu. Purple nampak, hijau nampak. Tu dia. Chili red ni, super red ni datang dengan tentra. Dia kawan baik dengan ikan tentra guys, nampak tu. Tu dia guys. Ring-ring dia baru nak pecah. Tengok dayung ni yang panjang, ekor ni kembang keras. Malawa ni guys. Yang belum follow TikTok kita kasih follow guys. Yang belum like kasih like. Yang belum share kasih share. Nampak? Awal guys. Yang belum follow YouTube kita lah. TikTok pula. Kita ada Rumah Merah. YouTube lah. Kita ada TikTok juga. Asadamia juga. Like. Yang ni suka lompat nampak. Asyik cabut. InsyaAllah nanti tak lama siap dah cover. Cover cantik balik guys. Sekejap tu. Sisik dia kat belakang. Hari tu masa kita nak buat operation. Tangkap dia sikit. Tiba-tiba dia langgar pula filter kat bawah tu. Kita nampak sikit. Tengah keluar. Tak lama keluar okey lah. Susun balik okey cantik tu. Like share guys. So daun ketapang ni bukan apa untuk stablekan pH dia guys. Untuk stablekan pH dia. So letak daun ketapang. Benda yang paling murah dan paling mudah. Okey, dalam ni kita letak bio ring, bio ball, media, kita letak mountain tree dan kita letak apa lagi guys? Kita letak apa tu? Rock. Lava rock. Lava rock ni penting kan untuk red awana. So kalau untuk ikan lain tak apa. Lava rock ni memang penting untuk red awana. Tengok tu guys, Putus Sibau. Pada handsome guys. Kita cuba bagi makan katak tapi dia kecil sangat. Tak sesuai dengan katak. Itu tengah besar sikit bagi makan katak. Sekarang ni dia makan ulat dengan udang. Cengkrik kita jarang bagi. So nanti kita bagi cengkrik pula 2, 3, 4 ekor lah. Bagi dia tukar-tukar makanan Bagi dia macam kita pun suka-suka tukar makanan. So dia pun kita bagi tukar-tukar makanan lah. Tak ada satu makanan je dia makan Itu dia. Nampak. Putus Sibau guys. Dayung memang panjang. Dalam Malaysia tak banyak lagi orang masuk guys. Sekarang ni rupiah tengah jatuh. That's why harga Putus Sibau ni tak semahal dulu lah. Dulu Putus Sibau ni jangan tanya lah guys. Harga dia sangat mahal. Dengan dayung ni yang panjang ekor kembang ni. Kalau tak ada siapa pemberani kita akan letak dalam kita punya tank crystal clear yang depan ni. Kita akan letak kat dalam tank crystal clear yang depan ni. Kalau tak ada pemberani lah. Kalau ada pemberani tak apa kita letak kat situ. Kalau tak ada pemberani, bila nanti dia besar sikit, kita letak dalam ni. Biar dia gerak lagi bebas. Kalau tak ada pemberani, dia akan duduk dalam ni. Kalau ada pemberani, dia duduk kat situ lah. Like share ya. Chili red daripada Sepauk. Ini adalah super red daripada Kapuas. Itu adalah daripada Putus Sibau. Nampak? Handsome dia tu. On training on. Okay. Training on. Nanti mungkin kita tukar tank dia kat sini pula. Ini kat sana untuk tanning dia. Sini pun nak kena tanning lagi guys. Bagi dia betul-betul merah lagi. Tak lama tanning sikit. Itu lampang tengah lompat-lompat. Aku tak tahu saya suka lompat. Ini adalah chili red daripada Sepauk guys. Ini kita tengah on lampu tanning kat atas. Baru 2 tanning 2 hari 3 hari. So dia masih lagi putih. Tunggu lagi seminggu 2 minggu nanti dia okey. Dia nampak lah colour. Tapi yang ni guys. Tengok dayung dia tu. Memang mempersona ekor dia kembang macam ni lah. Keras tengok dayung lah. Tu dia guys. Nampak ini pun sama. Lebih dari tengah dayung ni guys. 8 inci lah saiz dia. Memang dia nampak syahdu, nampak padu lah guys. Okay guys. Yang ni kita update sikit Kita ada maksud dia kecil-kecil. Nampak ni 6 inci. Ni 6 inci.
Ni air 9 inci. Ni air 9 inci. Penat ambil air. Ni air terjun kat dia. Ni 9 inci. Tu guys, 9 inci. Nanti kita sedut buang abu-abu. Tambah air sikit, sebut duk buang abu-abu esok. Alright guys, okay. So, yang belum follow kita punya YouTube tu kasih follow guys. Yang belum like, belum share. So, harap video kita ni banyaklah orang tengok guys. Sikit sangat orang tengok kita ni. Alright guys, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.